Okay guys, hari ni kita didatangi dengan sebiji motor dari Itali, iaitu Italjet Dragster 300. 2 biji, maafkan saya. Yang ini adalah design Malusi. Yang color ungu ni pula design Gresini Racing. Motor ni didatangi dengan independent steering system dekat depan, ala-ala single arm lah. Belakang pun sama juga. Belakang pun sama, single arm juga. Suspension dia pula yang bahagian depan, selalunya kita nampak bahagian depan, tapi kali ni kat bahagian tengah. Untuk seat dia ni tak adalah bersamana, boleh naik seorang je. Tapi kalau nak naik 2 orang boleh, tapi yang 20 kilo ke bawah je lah. Kalau tak terwheelie nanti. Untuk motor yang kecil macam ni, horsepower dia 23.6 juga. Torque dia pula setinggi 20. Untuk tangki minyak dia pula berkapasiti sebanyak 11 liter. Bolehlah bawa pergi kedai runcit, pergi surau ke untuk pakcik-pakcik. Lepas tu nampak sporty sikit, dia datang sekali dengan winglet, boleh terbang. Untuk brake depan belakang dia bagi Brembo guys. Lagi satu, untuk 300cc ni dia datang sekali dengan side stand. Untuk 200 tak ada. Untuk tayar pula depan belakang dia bagi Michelin City Grip padu. Untuk motor kecil ni pun ada seat storage. Bagi peminat MotoGP, bolehlah consider ambil motor ni, design Gresini. Bagi peminat Malusi, untuk color ni pula daripada PJ sampai ke Sarawak boleh nampak. Untuk harga dia bermula dari 40,000. Lepas tu kalau berminat bolehlah DM saya ataupun cari saya di MSC Petaling Jaya. Saya Adlan tau.